Kalau ni umur abang 30, umur saya 29. Agak-agak 5 tahun lagi kita duduk mana? Apa yang kita akan dapat nanti? Apa lagi yang kita akan capai? Saya target beli rumah harga 1.3 juta tu. Okay. Lepas tu beli Tesla kot hot 6. Tinggi lah. Lepas tu Aisyah masuk sekolah adik bersama. Lepas tu anak akan masuk semua tuition English, Kumon, Benih, Silat, memanah. Lepas tu akan bercuti setiap bulan pergi hotel 5 star. Kita tak repeat lah hotel sama. Tukar-tukar. Sebab tahun depan kita pergi umrah. Jadi boleh lagi jalan sedap-sedap sikit. Kalau income lebih boleh pergi luar negara pula. Nak penuhkan Disneyland punya list. Target tu 5 tahun ke datang? 5 tahun ke datang Aisyah umur apa tu? Dah ni belah tahun? 11 tahun. Darjah Darjah 5. Dah 5, Aisyah darjah 4. Aisyah darjah 3. Ni? Afi? Afi dalam 5 tahun. 6 tahun. Kita? Abang 35. Saya 34. Muda lagi lah. Tak tahu. Ya ambil apa ni? Lepas tu nak dalam account bank tu free duit dalam 5. Amin. Lepas tu hotel-hotel kereta F50 dah tutup. Kecuali semua. rumah. Hotel besar rumah. Lepas tu dekat Kelantan tu dah ada 3 butir rumah. Keluar sat. 3 butir rumah. Saya bawa Tiny house. tak anak. Kita tak sewa ataupun kita tak buat homestay. Cuma kita buat untuk duduk, Okay. untuk family berkumpul, untuk accept anak-anak.